Dia terlajak. Terlajak ya. Kau ni asyik senyum aja aku tengok kau. Jadi penyamun mesti garang. Ini bukan penyamun, ini orang tua untuk nenek. Jadi penyamun tak boleh bercakap. Nak menyamun pun susah. Aku tak cakap lah. Tak terus dah lah. Ini daripada France, Jerman, Itali, Hong Kong, Burma, Kongo, Molombo, Kodozo. Baiklah. Mesti beli. Baiklah, saya beli France, Jerman. Berapa nak jual? Dia punya modal RM20. RM20? Ya. RM50. 50 mana? 60. 60 tak boleh, haram. Cukuplah, 50, 30 dah untung. Kau 10, dia 10, aku 10, apa lagi? Ya. Ahmad. Minta duit. Ahmad. Siapa itu Ahmad? Itu Ahmad, anak saudara saya. Oh, ya. Bagus. Bawa wang RM50. Cepat sikit. Kau tengok berapa untung. Cepat. Pandai. Bagus. RM50. Usulkan ni. Di mana Pak Cik? Bangun. Berhenti. Sudah. Jangan tangkap, Mat. Penyamun Pak Cik. Bukan. Dia orang niaga. Orang niaga pakai topeng. Pergilah. Idea Gunun. Katalah nak berniaga. Ini macam nak pergi merompak dengan buat goni dengan pakai topeng pula begini. Hei, kalau nak berniaga betul-betul memang susah nak dapat duit. Berniaga paksa macam ini memang senang. Kalau paksa pun carilah rumah yang betul-betul. Yang kau percaya rumah polis tu buat apa? Betul lah dia kata ni berniaga almarhum.